Kalau aku tanya, apa sebenarnya kelebihan Curtis Jones? Ramai yang mungkin akan jawab, biasa-biasa. Tak laju, tak flashy dan juga tak banyak assist. Tapi bagiku bola sepak moden ni bukannya tentang highlight reels lah. Ianya lebih tentang structure, spacing dan juga setiap putusan kecil yang berulang-ulang setiap minit. Dalam Liverpool, Curtis Jones ni ialah pemain yang bagiku membuatkan sistem tu nampak hidup. Liverpool sekarang ni dalam keadaan lebih orang kata desperate lah. So video ni akan breakdown secara taktikal kenapa Curtis Jones ni adalah structural asset bagiku, bukan sekadar squad player, dan kenapa Arne Slot perlu gunakan dia lebih banyak lagi. Sebelum kita mulakan, untuk sesiapa yang masih lagi berkeinginan untuk join trip Liverpool menentang Newcastle bersama dengan bias Liverpool, itu masih lagi dibuka. Pembayaran boleh dibuat selewat-lewatnya sehingga 1 Januari nanti. So jom follow aku ke Liverpool untuk menonton Alexander Isak menentang dengan Newcastle United. Link aku akan letakkan di bawah, jadi cepat-cepat PM dan cepat-cepat WhatsApp Ezam. Kekuatan utama Curtis Jones ni bagiku ialah positional intelligence yang dia ada. Dia ni bukan jenis player yang kejap bola. Bagiku dia ni jaga zone sebagai seorang LCM ataupun left central midfielder lah. Banyak kekal di bahagian left half space. Dia juga tak overlap fullback tanpa sebab. Dan semua benda yang aku sebut tu membuatkan kesan tu begitu jelas lah. Liverpool sentiasa akan lebih ada banyak option di antara galisan. Menentang dengan tim dengan low block, Curtis Jones berada di pocket yang betul orang kata. Bila contohnya lawan dengan tim dengan high pressing pula, dia ni boleh drop cukup rendah untuk bantu sekelit dan juga bantu build up Liverpool supaya berjalan lebih lancar. Dan semua benda kualiti yang aku sebut tu bukannya satu insting, tapi bagiku ialah satu kefahaman taktikal yang cukup tinggi lah daripada dia ni. Kita tahu yang Liverpool bermain dengan intensity yang very high, tapi tanpa kawalan memang benda tu akan jadi chaos. Dan Curtis Jones ialah pemain yang bagiku stabilkan tempo lah. Kita boleh perhatikan bila dia terima bola, first touch tu kebiasaannya dia akan protect bola tu sendiri. Kemudian badan dia akan jadi half open untuk menghalang lawan daripada cuih dia. Biasanya dia akan scan dulu sebelum buat sentuhan. Dan dia ni takkan cari kilo pas tiap masa lah. Bukannya player yang jenis macam tu, tapi dia lebih kepada pemain yang akan mengelak untuk hilangkan bola kalau dalam keadaan yang tak perlu. And dalam game-game besar, pemain macam ni memang sangat-sangat valuable untuk mana-mana tim. Curtis Jones ni bukannya dribbler yang orang kata flashy lah, tapi dia ni betul-betul cukup payah untuk kena press. Dia punya core atasan badan itu, shielding dia tu kuat. Alongside that, dia juga ada first touch yang membenarkan dia untuk pergi ke ruang yang selamat. And dia juga tahu bila masa nak serap kontak. Ini akan membantu Liverpool bypass press tu tanpa perlu menggunakan long ball. Sebab bagiku masalah Liverpool hadapi untuk musim ni ialah too reliance on Alisson ataupun goalkeeper Liverpool lah, Mamardashvili, untuk bypass press disebabkan inability Liverpool sendiri untuk ada pemain yang betul-betul comfortable on the ball. Disebabkan Liverpool kehilangan track Alexander Arnold lah. Apa yang aku sedap bila dia main, bila contohnya Liverpool menyerang, dia ni jarang untuk naik serentak bersamaan dengan fullback dia. Seperti mana contoh yang terdekat ialah kita tengok menentang dengan Brighton lah. Apabila contohnya Kerkes dilepaskan naik ke atas, Curtis Jones ni dia ada intelligent untuk turun, drop ke bawah. Dia masih lagi kekal untuk jaga zone supaya rest defense yang Liverpool ada tu masih lagi cukup, dan ada safety net di belakang plus one yang kebiasaannya dibahukan oleh Arne Slot lah. Dan of course bila letakkan Curtis Jones ni, bagi aku Arne Slot mempunyai pemain dengan tactical flexibility, di mana kita tahu Liverpool ni kebiasaannya akan guna hip position 3-2-5 ataupun 2-3-5 bergantung kepada lawan. Curtis Jones ni dia boleh isi banyak role tu. Dia faham bila perlu nak jadi connector, bila perlu nak jadi recycler, ataupun bila perlu dia run ke depan, masuk ke dalam kotak box crashing untuk jadi leg runner. Sebab kita tahu left sided Liverpool ni memang orang kata agresif. Fullback, apa yang dibahukan lah, fullback sekarang ni akan overlap ke atas. Winger, Cody Gakpo biasanya dia akan invert
Dan aku rasa tanpa balance zone tu memang akan jadi bocor disebabkan tactical demand. Dan hasil yang kita boleh dapat apabila dia ada atas padang, Liverpool memang dia akan jadi balance disebabkan menyerang tu tak serentak. Seperti mana apa yang kadang-kadang kita nampak Liverpool terlalai untuk buat. It's all about balance. Liverpool mempunyai Gravenberch, Dominic Szoboszlai, Florian Wirtz yang akan kebiasaan aja mahukan untuk attack. Tapi dalam masa yang sama, kalau contohnya ada seorang pemain yang akan berjaga-jaga sedikit berbanding dengan semua push untuk naik ke atas, Liverpool akan menjadi lebih better disebabkan itulah. So walaupun Curtis Jones ni bukannya creative hub, dia ni tak ada lah creativity gila-gila punya, bukannya orang kata assist machine, bukan juga bagiku elite playmaker, tapi apa yang dia bawa tu ialah satu balance yang cukup baik untuk Liverpool sekarang ni. Dia jadi seolah-olah macam gam lah yang memastikan Florian Wirtz dan juga Ekitike dekat atas tu boleh flourish. Dan aku rasa itulah apa sekarang ni yang Liverpool perlu ada. Satu pemain yang buatkan pemain lain nampak lebih baik dan sistem tu sendiri nampak lebih stable. Ini adalah passing map Liverpool menentang dengan Brighton. Dan kita boleh tengoklah betapa tebalnya garisan di antara Curtis Jones dengan pemain-pemain lain seperti Wirtz dan juga Ekitike. Kalau kita dig down sikit lebih dalam, Wirtz pass kepada Jones sebanyak 7 kali. Curtis Jones pula pass kepada Wirtz sebanyak 4 kali. Untuk pemain di depan pula, Jones dan Ekitike sama-sama pass kepada satu sama lain sebanyak 5 kali. Pemain di sebelah kiri pula, Curtis Jones dan juga Curtis buat 15 pass untuk each other. Jones dan Gravenberch buat sebanyak 27 pass. Di bahagian belakang pula, Curtis Jones dan juga Virgil van Dijk membuat 34 pass di antara satu sama lain. Dan benda ni bukanlah satu kebetulan, sebab benda yang sama juga kita tengok semasa menentang dengan Inter Milan dan juga Leeds United hari tu. Boleh tengok kepada passing map yang aku letakkan dekat sini. Seperti mana aku terangkan dalam video sebelum ni, gaya permainan Arne Slot menentang dengan Brighton hari tu bagiku memberi gambaran yang jelas lah, clearer picture macam mana Liverpool mungkin akan bergerak ke depan nanti. Bila mana Arne Slot dia letakkan 4, kadang-kadang letakkan 5 midfield. Dia sort of like diamond dan juga pentagon lah 5 midfield. Dia akan overload midfield yang sempit dengan intricate play, pergerakan laju dalam bahagian half space. Kemudiannya di bahagian tepi pula fullback, dia akan naik tinggi dan juga melebar untuk bagi weak semasa Liverpool attack. Dengan aku rasakan ketiadaan Salah disebabkan AFCON sekarang ni, inilah masa yang paling sesuai